Ramai orang takut nak kira zakat emas sebab rasa susah. Tapi sebenarnya zakat emas sangat mudah bila kita faham 3 perkara. Uruf, haul dan nisab. Uruf ialah pemakaian emas dibenarkan mengikut negeri. Haul pula tempoh masa setahun penuh emas itu berada dalam simpanan. Manakala nisab ialah jumlah minimum yang wajib dizakatkan, iaitu 85 gram emas. Dalam konteks emas simpanan seperti dinar ataupun gulba, kita rujuk haul dan nisab. Contohnya, Encik Amir membeli 100 gram emas pada 1 April 2024 dengan harga 240. Selepas cukup setahun pada 1 April 2025, maka zakatnya ialah 2.5% daripada 100 gram, sekitar 2.5 gram. Nilai zakat bersamaan 2.5 gram didarat dengan harga emas semasa. Oleh sebab jumlah emasnya melebihi nisab, iaitu 85 gram, maka wajib membayar zakat. Untuk maklumat lanjut, rujuk Pusat Zakat negeri masing-masing. Mudah kan? Zakat sebenarnya bukan sekadar kewajipan, tapi juga pembersih harta dan penyucian jiwa. Bila kita faham dan tunaikan dengan betul, insya-Allah rezeki jadi lebih berkat.